Yang unik di Henley ni adalah salah satu karya Great Master yang kita panggil Great Master, historical painter, iaitu Nora Abdullah. Tajuk pun Tumbuk Padi 1967. Kalau dilihat bahawa kita boleh directly melihat karakter ataupun perwatakan, suasana di mana kita tidak akan melihat lagi tumbuk padi punya aktiviti pada zaman sekarang. So yang membuatkan saya rasa ada intipati kelainan sedikit, kita boleh lihat dia ada influence of Great Master Hussein Anas punya images, character of the face, especially kalau kita lihat wajah-wajah orang-orang terdahulu ni a little bit different kan. Dia mempunyai wajah klasik dan kain yang disambungkan di atasnya. So ini adalah sebagai salah satu aktiviti wanita-wanita di desa dan terdahulu. Itu tumbuk padi. Zaman sekarang nak dia dah tumbuk padi with this konsep, betul tak kan? Everything is process and all that. Tetapi ada praktik kalau di tempat-tempat di desa luar bandar yang masih lagi menghasilkan aktiviti-aktiviti begini. So untuk saya yang menampakkan satu achievement sebagai kewanitaan adalah dari segi jiwa wanita tu di dalam sesebuah karya tu injected, menunjukkan suasana yang berlaku. Okey, satu message dia adalah pada zaman sekarang kita dah terbendung di dalam artificial intelligence punya teknologi kan, betul tak? So you can just prompt and get the artwork. Tetapi pada waktu tersebut kalau kita lihat ni adalah karakter dan teknik yang dipanggilkan impressionist, impressionist teknik, dan juga teknik yang dihasilkan menggunakan cat minyak atas papan, bukan canvas. So kita boleh lihat pada zaman dahulu, sebab bila atas papan warna akan lagi remain as bila menggunakan oil. So basically teknik tersebut ni pun ada teknik scrambling sedikit di sini kan, dan juga elemen-elemen warna-warna yang lama kita panggil kan, warna yang agak kita lihat lama. So tidak hanya dipraktikan sewaktu pembelajaran, especially fine art. Untuk mengangkat legasi wanita ni, kita kena menghargai yang lama, menghargai yang asal, menghargai teknik-teknik yang telah dilalui dan dihasilkan oleh yang terdahulu untuk sebenarnya memberi implikasi dan kebaikan pada yang zaman sekarang. Sebenarnya seni ni pada saya sesuatu yang indah lah kalau boleh dirasai. Saya harap lebih banyak lagi artis wanita yang pada saya sekarang tertolong artis wanita, jadi saya harap lepas ni artis wanita banyak lagi berkarya. Saya berharap lebih ramai lagi pelukis wanita yang lebih berjaya lah, untuk dijadikan warisan yang akan datang.